Tempat nak main aktiviti salji ni dekat Wusong Ling, tak jauh daripada hotel yang kami duduk. Inilah dia, Snow Valley. Kalau korang tengok episod lepas, aku ada cerita kita orang stay dekat Hong Bo Inn ni. Di breakfast memang disediakan. Untuk kita Muslim ni, dia readykan bubur kosong ni. Lepas tu ada cili-cili pedas tu dan telur rebus dia sediakan. Kemudian pau macam ni pun disediakan. Setiap hari inilah breakfast dia. Jadi aku cadangkan korang bawa banyak ready to eat supaya boleh makan macam-macam lah dekat sini. Jom kita spill view di luar hotel ni. Di Snow Valley lebih kurang 4 jam daripada Bandar Harbin ke kawasan perkampungan salji ni lah. So sekarang dia punya suhu dia lebih kurang negatif 8 darjah Celsius. So kita tinggal dekat homestay ni. Orang kata macam motel lah dekat sini. Kita tinggal sini, makan sini. So pagi ni kita ada aktiviti dekat tempat salji, insyaAllah. Depan kita ni sungai. Ni sungai lah. Tengok. Ni ais dia. Ni ais dia. Tu anak-anak tengah main kat sana. InsyaAllah. So Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah, lama-lama biasalah kan. Bolehlah tahan negatif 8 ni. Dah macam dalam freezer dah. Next episod aku sambung perjalanan kami daripada hotel ni pergi ke Wusong Ling lebih kurang 45 minit. Nak tahu komen